Assalamualaikum dah. Hai. Hari ini kumpulan kami akan membuat simulasi tentang kesediaan belajar. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Nur Adlina binti Muhammad Rosdi. Saya, Nur Aina Akilah binti Muhammad Fazli. Dan saya, Cik Muhammad Alif Haizam bin Cik Mazdi. Tak sampai dan lagi. Saya Muhammad Rizal bin Zuraidi. Dan saya Atika Amira binti Ahmad Farid Tamizi. Mari saksikan. Okey semua, cikgu bagi kita tugasan projek yang kita kena siapkan dalam masa minggu ni. Jadi kita semua kena buat betul-betul ni. Serius lah Alif? Ya. Bukankah tugasan ni susah ke? Saya rasa kita tak sempat siap ni. Saya pun risau, tapi kita boleh cuba bincang dulu. Betul? Asyik projek je. Saya dah penat lah. Idea pun tak ada. Buat apa bincang lama-lama? Alah, janganlah putus asa. Kita boleh cuba lagi. Kita bagilah tugas sama-sama. Mudahlah sikit. Betul tu. Kalau kita saling sokong, tekanan tu pun boleh dikurangkan. Yang penting kita tenang dulu. Boleh. Okey, mari kita dengar cadangan semua. Seorang bercakap satu-satu ya. Saya boleh cari maklumat daripada internet dan buku teks. Bijak. Saya boleh sediakan slide pembentaran. Saya boleh susun isi dan bantu semak kerja kumpulan. Kalau macam tu, saya boleh buat bahagian contoh dan latihan. Oh, menarik. Saya akan cuba yang terbaik. Tengok, nampak tak? Bila kita semua bersemangat dan berkomunikasi dengan baik, masalah akan jadi lebih jelas dan senang untuk diselesaikan. Ya, saya sedar kita kena kuat walaupun kita susah. Kalau gagal pun, kita akan belajar dari situ. Itulah maksud berdaya tahan. Tak mudah mengalah walaupun tertekan. Kerja berkumpulan ni ajar kita berani untuk cakap dan hormat pendapat orang lain. Saya rasa lebih bersedia untuk belajar bila ada sokongan rakan-rakan. Betul tu. Jadi, kesimpulannya, kesediaan pelajar ni amat penting supaya pembelajaran jadi lebih berkesan dan teratur. Kami bersedia untuk belajar dan menghadapi cabaran bersama-sama. Okey, jom. Jom, kacak.